3. Hai. Selamat tengah hari. Pagi kita dalam dengan channel. Apa khabar teman semua? Maaf teman semua sehat? Ini deh. Okey. Okey kita kemudian ni kami nak masak mi, nak makan mi dengan dia gitu. Tadi kami masak mi kan ya. Masak mi tadi. Kami nampak sesuatu kat atas mari ya. Okey, dibeli dah kakak kami. Okey, tengok ni. Maggi pedas gila. Cheesy berapi. Okey. Sebelum tu kami pernah makan juga pedas gila tu, tapi perisa tom yum dengan perisa ayam. Jadi tu cheesy berapi. Perisa lain. Ni nak coba juga. Macam ni, ini berapi benar ke sik macam nak RM2 lagi kah sik. Okey. Ni tok dah masak. Ini sedap punya tadi. Okey. Tapi okey kawan, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Jangan masak dulu. Pasal kita nanggap apa benda di dalamnya. Nanggap sikit-sikit. Okey. Okey kawan, dah masak demi tadi. Sikit banyak sikit je. Ya banyak. Okey, di dalamnya kawan ada 3 jenis. 3 bungkus barang. Okey. Itu apa benda tu lah. Tu apa tu? Chili oil. Tu chili oil. Tu cheese. Tu cheese. Chili oil, cheese dengan cheese. Oh, RM2 tu cheese. RM3 tu cabai ni. Tu kembarannya pedas lah. Okey, kita akan campur sikit masuk dalam tu. Lepas tu kita akan start makan. Okey, kita mulakan dengan chili oil ni. Ayam mamam dulu, nanti ready. Okey. Okey kawan lah. Kami makan pula, membuat challenge. Challenge handling pun lah. Okey, kami akan minum air. Lepas ya mi tu habis pun kami akan minum air sampailah dalam 1 minit atau 2 minit lah. Okey, mungkin 2 minit lah. Okey, boleh challenge. Kalau 1 minit sikit je. Kan? Bukan challenge namanya. Okey. Ambil jaya sih. Yang lepas tom yum dengan perisa ayam. Ambil berjaya. Untuk cheese. Okey, lepasnya sebungkus lagi cheese. 1 bungkus lagi cheese. 1 bungkus cheese ni. Mungkin dia kurang pedas lah tu, sebab cheese nya banyak. Ni. Cheese nya 2 bungkus. Bau cheese nya harum. Okey kawan, kita akan start menyampur. Okey, kita campurnya dulu. Okey, ini pun chili oil lah sikit je. Chili oil banyak, mungkin pedas dulu. Okey. Jadi pedas semua lagi. Baunya sikit berapa menakutkan. Sebabnya ada cheese, ada bau cheese. Bau cheese yang harum. Warna pun macam kurang daripada yang RM2 ya. Asal RM2 kan lagi gelap walaupun color. Okey. Tu nya macam ada kurang sikit. Yang bau cheese nya kira menarik lah. Kita tahu tahap kepedasan macam ni. Adakah sama dengan Maggi pedas gila tom yum dengan ayam ataupun sik. Okey, jangan tahu rupanya. Okey, ya rupanya. Okey. Dah campur habis chili oilnya dengan cheese. Okey. Jadi, dah campur siap tu. Mai dua ni akan mula makan. Okey. 1. Panas ke sik? Kan ada pedas kan bau. Bau cheese. Ni ada sik pedas baunya. Okey. Jadi mudah-mudahan kami dah ni akan start makan. Okey, dengan kiraan 1, kira siang. 1,
1, 2, 3. Berubah. 2, 1, 2, 2, 3. 3. Okey, buat makan kawan. Maggi kari berapi, Maggi pedas gila, cheese berapi. Okey. Sopan pertama. Buat makan. Seduk mat. Ketak, ini punya seduk. Ya, kakak biasa kawan, mau kami makan benda pedas. Memang kami akan seduk. Maknanya mie tak pedas. Okey. Bagi orang yang suka makan pedas boleh tu. Okey. Ya, memang kakak biasa bagi kami makan pedas. Mula-mula memang macam ni. Mak asyik lah. Okey, sopan kedua. Ini sedap. Ada rasa cheese-nya, ada rasa cabai-nya. Sedap kan? Kami makan tadi, suka makan pedas, ngam. Cepat makan pedas, jangan. Memang pedas. Cuma terai boleh, tidak masalah. Sebab kepedasannya si menyakitkan lah. Nya pedas, tapi nya boleh dimakan. Okey, okey. Sopan ketiga. Minum air. Yang ketiga. Saya seduk makannya. Okey. Ya, tak masalah. Kita macam mana tadi? Macam mana tadi? Nya pedas tapi nya boleh dimakan. Tak ada masalah. Okey, pakaiannya. Itu yang lastnya. Tadi ya. Jadi habis tu. Kutip habis. Minyak sih banyak. 4 suap je. Habis. Tadi lagi main. Selesai. Ini pun cheese masih lekat ya. Jadi kita akan ambil cheese-nya. Sayang. Dia boleh sayang. Okey. Sudah biasa ya? Hah? Sudah. Dari mana minum air ya? Cheese-nya. Selesai. Sekian kawan. Habis. Maggi pedas gila, cheese berapi. Okey, jadi kita mula countdown-nya start daripada sekarang. 2 minit, kami sekarang minum air. Okey. 2 minit kita cerita lah. Okey. Kemudian tadi Maggi tu, Maggi pedas gila, cheese berapi tu. Untuk orang yang makan pedas tidak ada masalah. Untuk orang yang asyik makan pedas pun okey.
Untuk yang siap makan pedas, jangan. Nak coba boleh lah. Yang boleh dimakan yang pun pedas lah. Nasi teruk gila. Macam sambal setan dengan apa? Empuk ledak ramen 3 kali ganda. Saya makan dulu. Ya memang pedas. Okay. Okay. Okay, minit pertama dah berlalu. Seminit lagi. Baru kita minum air. Boleh lah, boleh makan. Tidak masalah. Ini pun pedas lebih kurang lah. Macam Maggi pedas gila perisa ayam dengan perisa tom yum dulu. Sama aja, lebih kurang. Ini pedas boleh makan, tidak masalah. Ya, pedas tadi, mesti tak siap makan pedas, jangan makan. Pedas gila jangan. Yang memunyangkan pedas sudah masalah tu. Okey, siap lagi. Ada 30 saat lagi. Pokoknya akan minum air. Saya masih makan mie nya. Mie sedap. 2 bungkus. Mie sedap. Biasa goreng. Mie sedap goreng duk. Yang original tu. Bungkus. Okey kawan, 2 minit dah berlalu. Jadi kami boleh minum air. Okey. Di ni. Okay. Saya minum air kopi lah. Yang dekat sikit, ambil lupa dia air sejuk tu. Kopi lah, boleh lah. Dia naik dia siap ke? Okay kan, untuk minum. Okay, sekian challenge kami. Enak merasa Maggi pedas gila, cheese fluffy. Memang rasa yang beza. Sedap juga. Okay, buat minum. Okay, sekian video konten ni ya. Okay, sekian video konten ni ya. Jumpa lagi video akan datang, konten akan datang. Besok apa nak bola lagi kan sayang? Ride kah, apa kah, makan kah, masak kah, itulah. Okey. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, share dengan channel. Mana ada subscribe, dah like, dah komen, dah share. Terima kasih semua. Tuhan yang depan balas dan membudi ya. Okey. Share lah kan. Biar banyak menonton. Okey. Sekian. Bye. Teman yang makan. Bye. Peace. Jumpa lagi.